Rumah aku ni dah berapa kali dah blackout. Rasanya dah dekat 3 kali ke 4 kali blackout. So masalahnya bila blackout, malam terus tak ada lampu dan bergelap. Nasib baik ada lampu yang jadi macam ni. Lampu LED jenis USB yang macam ni. Cumanya korang kena ada power bank sekali lah. So bila blackout, korang boleh cocokkan LED lampu macam ni, yang USB type macam ni, cocok macam ni je. So penampilan dia jadi macam ni. Okay. Sekarang aku turn on power button. Oh, okay, nampak macam ni. Lampu dia terang bila malam. Ni contoh aku guna Lampu dia kalau malam memang terang. So kalau korang berminat nak dapatkan portable LED lampu jenis USB yang macam ni, sila klik link yang diberikan. Bye.